Oh, kena bujuk bujuk. Tak rekod kan, patah kan joran. Aduh, macam mana nak mancing ni? Bawa satu joran ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay, apa khabar geng? Sihat ke? Bertemu lagi kita pada episod kali ni geng. Sebelum tu, kepada yang baru terjumpa ternampak channel ini, aku cakap selamat datang, selamat menonton, dan diharapkan semua orang sihat-sihat dan dimurahkan rezeki. Okay geng, kali ni aku bertanang lagi di spot seperti biasa di ladang kelapa sawit, menunggu haruan. Okey geng, aku dah sampai dalam jam pukul 11 pagi. So daripada rumah pukul 9 macam tu, 9, 10, 11, 2 jam 2 jam geng perjalanan daripada Puchong. Dalam perjalanan aku masuk Highway Plus. Ui, jam teruk geng, jam teruk daripada start bermula Rawang Utara hingga ke susu keluar Sungai Buaya. Sungai Buaya. Tengah-tengah lah ada satu kemalangan melibatkan kemalangan besar lah antara bas persiaran dengan lori. Okey. Dah surut geng So kita akan masuk. Kita akan start starting kat sini lah. Kemudian kita masuk dalam lagi geng. Kita mencari lagi setelah musim banjir sebelum ni Kita mau masa. Korang stay tune lah, yang kemana teruskan menonton. Okay, cantik. Kumpul. Okay, seperti biasa geng, gunung Gorgon geng. Bismillah. Kan. Oh, kena bujuk bujuk. Kena. Memang pok bujuk sini. Alhamdulillah geng. Lambung simbat. Alhamdulillah. Mantap set pertama bujuk. Lesen 2025. Kena lesen ke Okay, bukan lesen 2025, 2026. Alamak, 2026. Okay, mantap. Kembali setelah setahun. Setelah setahun strike.
Kena lagi. Kena. Tempat yang sama. Okay, 2 ekor dah geng. Okay. Alright. So, sesi pun kita ambil lah. Untuk ada kawan, sahabat untuk kita bawa ubat geng. Saya ni mungkin ambil. Saya cantik ni bawa ubat ni. Tak rekod kan, patah kan joran. Aduh, macam mana nak mancing ni? Kena ikan kena. Joran patah. Aduh. Joran patah, ikan kena. Aduh. Kena kan. Ketiga. 3 ekor dah. Joran patah pula. Aduh. Patah kat situ. Macam mana nak buat ni? Kacau weh. Patah kat sini ya. Tahun baru 2026 nak beraksi geng ni. Dah lah bawa satu piece, satu joran ni. Weh, patah kat sini. Macam mana nak buat ni? Boleh lah, patah juga. Patah juga ni. Boleh lah macam ni ya. Baiklah, aduh. Ada pilihan ni. Apa kaki ni? Nah. 3 cincin. 2 kaki setengah. 1 kaki. 3 kaki. Nah, nak duduk kat anjing. Apa LB dengan ni? 18 LB dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lepas kan. Dah makan. Tu tak ada rekod. Strike gang. Orang patah. Strike gang. Dan namakan rezeki gang. Kena lagi. Ujuk. Ujuk. Ujuk geng.
Wah, right. Kena geng. Alhamdulillah. Dah keluar situ tepi tu geng. Okey, alhamdulillah strike. Joran pendek lah, 5 kaki. Ni pujuk. Ini baru pujuk. Tu. Kena. Alhamdulillah. Kena je. Stop. Ada anak. That's right. Kena. Cut ni tak cut. Oh, kena. Kena. Depan. Alhamdulillah. Saya mantap. Rasa sini. Mantap. Ui, jangan lama habis kan. Kesan banyak besar ni. Tengok ni, pokok sawit ni. Mana ni? Ui, banyak besar ni bawah ni. Okay geng, tamat video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah, gasak, memang gasak turun kali ni. Air surut pada banjir lah geng. Timing surut pada banjir. Sudah masuk musim kemarau geng. Masuk musim kemarau bulan 1 ni. Panas lah. Tak hujan lah, tak hujan lah tu. Dah petang ni pun panas ni. Petang pun panas. So hari ni Januari ya. Saya catat lah, habis tamat rakyat road aku Abu Ghasia tu. Hampir 3-4 tahun juga lah road tu. Banyak berjasa kan, patah juga. Awal seawan turun dah dapat 3 ekor. Baru dapat 3 ekor, patah. Ya Allah.
Uji memang pengujian. So memang terus juga bawa agar menggunakan joran yang patah. Tiada pilihan. So guna joran yang patah pun alhamdulillah selepas itu berstrike strike dan strike bertubi-tubi alhamdulillah walaupun patah ada rezeki kan walaupun patah kita kuat semangat, insya-Allah tak ke mana rezeki. Tidak dah putus semangat nak balik dah tadi. Bila joran patah patah tu bukan patah hujung, patah hampir setengah geng. Dikatakan setengah. Kita guna hampir tengok. So ini patah. Banyak ni patah ni. Aduh. Tengok daripada mana, daripada 7 kaki sampai 4 kaki tu ni. 4 kaki setengah 4 kaki setengah tinggal ni. Real tak real ni. Banyak ni 4 kaki setengah patah. Mungkin dah masuk musim kemarau Mungkin nak main benda lain pula selain pada haruan. Haruan dah banyak sangat. So nak buka permukaan sesi lain lah. Macam tengok macam ikan apa lepas ni. Korang stay tune lah next video. Jadi kepada yang dah tonton video ini sehingga habis, aku ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih pada korang yang setia menanti Kepada yang belum subscribe, korang subscribe dulu. Subscribe, like, share dan komen. Okay, semoga kita berjumpa lagi di video akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Okay, di sisi akhir nanti kita tengok hasil lah. Sisi akhir nanti kita tengok hasil dia. Hasil dan bunyi So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kekuasaan raja, keris sakti kebesaran negara. Wujud weko ni, wujud weko. Weko. Wujud weko. Wujud weko. Haruan 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7 2 ekor pula. 3 4 5 6 7 8 9 ekor semua ni. 7 petala langit seru namanya, 7 petala bumi kerundakannya. Keris sakti kekuasaan raja, keris sakti kebesaran negara.